Pernahkah anda dengar tentang perang yang lebih pendek daripada masa anda tunggu nasi goreng siap? Ini berlaku pada tahun 1896 di sebuah negara kecil bernama Zanzibar, terletak di Afrika Timur. Ketika itu, Zanzibar merupakan negara beraja tapi dalam pengaruh kuat British Empire. Apabila Sultan Hamad meninggal dunia secara tiba-tiba, seorang lelaki bernama Khalid bin Bargash naik takhta tanpa kebenaran British. British tak senang duduk. Mereka anggap tindakan Khalid sebagai ancaman langsung dan beri ultimatum, turun takhta sebelum pukul 9 pagi atau kami akan bertindak, katanya. Tapi Sultan Khalid tetap berdegil. Dia kumpulkan 2,800 askar setia dan bersiap di istana. Malangnya, mereka cuma ada beberapa senapang dan satu meriam lama. Tepat jam 9.02 pagi, kapal perang British mula menembak. Istana terus musnah, api marak. Dalam hanya 38 minit, semua selesai. Lebih 500 orang terkorban atau cedera. Sultan Khalid, dia sempat lari ke konsulat Jerman dan bersembunyi di sana sebelum diseludup keluar, dan begitulah tamatnya perang paling pendek dalam sejarah manusia. Hanya 38 minit tapi cukup untuk mengubah arah sebuah negara.